Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat dan anak-anak Tok Baba. Semoga pagi ni semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki, amin. Pagi ni Tok Baba dengan Tok Mat nak masak apa ni? Masak apa Ada sotong ni ada bunyi bahan-bahan ni, tak tahu apa Tok Mat nak masak. Tok Mat nak masak sotong masak sos. Oh, sotong masak sos. Okey. Bahan-bahannya tu apa tu? Bahan-bahan untuk masak sotong masak sos ni, ini 1 biji bawang Holland ni dipotong macam inilah, dipotong memanjang-manjang macam gini Tak kira lah apa jenis potong pun boleh lah. Yang ini 4 biji atau 5 biji. Ini Tok Mat taruh 4 biji yang besar-besar bawang putihnya. Tok Mat cincang sedikit halia. Halia tengok pada ni lah sotongnya. Sotong banyak lebihlah sikit halia. Sotongnya tak banyak, kita taruhlah sikit je halia. Lepas tu ni 2 batang lada besar dihiris-hiris membujur. Yang ini cili ni tak kira lah, kalau nak pedas letak banyak, tak pedas letaklah sikit. Tapi Tok Mat campur ni lada cili kampung dengan lada cili merah Thailand ni. Ni lepas tu untuk bahan untuk masuk dalam tumisannya nanti, ini tomato, sotong mesti adalah, dan juga daun bawang. Yang ini untuk sos dia. Ni adalah nama sotong masak sos. Letak 2 camca besar chili sauce, 1 camca setengah tomato sauce, 2 sudu kicap lemak manis, 1 sudu tepung jagung. Nanti kita campurkan semua bahan ni. Okey, itu saja. Nanti kita tengok kesudahan. Okey, sahabat-sahabat, jom kita masak. Tok Mat nak tunjukkan cara buat sos sotong tu ya. Kita taruh sos cili, sos tomato, kicap manis, sikit tepung jagung, 1 sudu tepung jagung. Ini Ada sulah lada sulah, tak termasuk tadi. Taruh sikit lada sulah. Satu sudu cik lah. Ya. Lepas tu kita masukkan dengan air. Air agak-agak. Okey. Dan kita godak. Ini dah dia sosnya. Okey. Nanti kita tengok kesudahan. Kita godak sampai dia tak ada biji-biji tu bantu sampai dia bati. Okey, ya. Sahabat-sahabat, Okey, ni kita nak masak apa ni. Kita nak goreng dulu sotong ni. Kita buangkan air dia. Sotong ni kalau tak dibuat macam ni, air dia tu mengeluarkan kuah. Dan lama-lama sekejap je ya. Dia mengeluarkan kuah tu, kita boleh angkat. Kita pakai air dia. Nanti kita untuk makan ini potong besar. Tok Mat masukkan bawang putih, halia, masukkan bawang Holland, layu tu nanti baru kita masukkan sos ni. Ini bawang putih dengan
halia Bawang halia dengan bawang besar. Bawang Holland. Nak layu nampak kuning-kuning sikit tu, nanti kita boleh masukkan dia ke sos. So dia tadi tu 2 sudu besar chili sauce, 1 sudu setengah chili tomato, sos tomato, chili tomato pula Tok Mak ni berapu cakap sos tomato. Ni agak dia dah bentuk-bentuk tu kan, kita masukkan sos ni. Ni sos ni Tok Mak dah tunjuk kan tadi tu kan, buat macam tu. Tengoklah agak kalau macam dia likat sangat, tuangkan air nanti. Tu kita masukkan tomato sedikit. Ni kita masukkan bawang besar yang kita dah potong tadi. Lada besar. Astagfirullahaladzim. Dah lada cili. Tok Baba selalu malas Tok. dia selalu lada dengan bawang. Besar tu dia sebutnya bawang. Ya, kita masukkan mak Sotong sotong tadi yang kita dah goreng separuh masak ni. Sedap ni. Sebab anak-anak makan dengan nasi panas-panas. Sedap. Kalau nak pedas, lebihkan lada cili dia tu. Ya. Masukkan garam. Rasa. Makan sedikit gula untuk rasakan lemak ni. Dan akhir sekali kita masukkan bawang. Sedap untuk bawang. Ya, sedap. Makan dengan nasi panas-panas untuk Baba. Bau dia pun dah dah meniupkan. Okey sahabat, nanti kita hidangkan. Sahabat semua, ini kesudahan masakan pagi ni dari Tok Baba dengan Tok Mak. Sotong bersos. Okay, sahabat. Sedap ni makan ni. Nasi panas dengan dia dengan telur goreng. Jemput makan sahabat semua. Assalamualaikum.